Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Selamat hujung minggu. Okey, semalam ada sahabat tanya lah. Dia ada satu kereta lama. Masih elok lagi. Dia tanya, perlu tak dia beli kereta baru? Tanya nasihat aku lah sebagai penjual kereta baru. Tu bagi aku lah pendapat aku, kalau kereta tu masih elok, masih sangat elok dan belum menimbulkan masalah, sebenarnya kita tak perlu nak bergaya sangat nak beli kereta baru ke apa. Kan? Walaupun aku ni penjual kereta, tapi ni nasihat ikhlas. Sebab kalau kereta lama tu dah mendatangkan masalah, setiap bulan ada je nak tukar, ada je barang rosak, dan tak salah pun beli kereta baru kan. At least ada warranty 5 tahun kan. Kalau ada masalah sikit-sikit, terus refer pada service center. Jadi tak adalah pening kepala. Kalau kereta lama ni, ya betul dah habis hutang, tapi kalau setiap bulan ada je benda nak repair dan kosnya kita tak dapat jangka, so pertimbangkanlah untuk beli kereta baru kan. Tak payahlah beli kereta yang mahal, tak payah nak bergaya sangat. Yang penting sampai ke destinasi selesa kan. Minyak pun jimat kan dalam keadaan ekonomi sekarang. Jadi itulah nasihat aku. Okay, itu je pendapat aku lah sebagai penjual kereta baru. Okay, tapi kalau kereta lama masih elok, tak menimbulkan masalah, tak ada hutang, tak payahlah tukar kereta kan. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.